Baiklah, hai dan selamat datang ke Innovation. Saya host Anda, Nim Lakmaya, dan terima kasih kerana bersama kami. Sekarang, Israel mempunyai kira-kira 1,2 juta orang yang berumur lebih 65 tahun. Dan walaupun segala-galanya, jangka hayat di sini sangat tinggi, dengan purata umur 83,8 tahun. Kini, teknologi sedang membantu untuk meluaskan lagi batasan tersebut. Jadi hari ini kita akan membincangkan semua teknologi terkini untuk warga emas. Tetapi sebelum itu, mari kita lihat tajuk utama kita. Saya berpeluang bertemu dengan Richard yang dengan bantuan teknologi terkini sedang menjalani pemulihan di salah satu pusat warga emas terkemuka di Israel. Kini drone telah menguasai ruang udara kita, tetapi adakah mereka juga akan menguasai lautan kita? Kami akan kupas isu ini. Dan sudah tentu kita perlu bincangkan logo baharu Spotify kerana jika anda menyukainya, anda adalah antara yang sedikit. Para pembenci telah melancarkan serangan di alam digital, menuntut syarikat itu menukarnya semula dengan segera. Kita semakin berusia dan walaupun itu berita baik untuk kita, sistem penjagaan kesihatan kini berdepan cabaran yang semakin meningkat kerana bagaimana anda menjaga lebih ramai pesakit warga emas dengan bilangan kaki tangan perubatan yang semakin berkurangan dan kos yang semakin meningkat. Jadi di sinilah iCare Innovation memainkan peranan. Sangat berkait rapat dengan ekosistem teknologi Israel, iCare Innovation bekerjasama dengan syarikat teknologi dan pelabur untuk membantu membangunkan penyelesaian penjagaan kesihatan generasi akan datang. Jadi sekarang saya bersama Anne Berry. Anda ialah CEO iCare Innovation. Terima kasih banyak kerana bersama saya hari ini. Hai Linda, ia satu penghormatan. Apakah salah satu isu terbesar yang anda lihat dalam penjagaan warga emas moden pada masa kini? Salah satu cabaran terbesar ialah bilangan orang yang terlibat dengan rawatan dan terapi ini yang perlu kita cipta dan tangani untuk populasi global yang semakin menua. Dengan revolusi perindustrian, kita telah mengalami ledakan pertumbuhan ekonomi dan demografi. Dan sekarang, kita perlu berhadapan dengan orang yang secara purata hidup selama 84 tahun di Israel atau di Monaco misalnya. 86 tahun. Dan memang ada ketidaksamaan, tetapi kita perlu menangani infrastruktur dan inovasi dalam bidang kesihatan untuk menjaga populasi yang semakin meningkat ini. Dan di mana anda melihat paling banyak inovasi sedang berlaku sekarang? Apakah yang paling mengujakan anda apabila kita bercakap tentang inovasi di sini, di Israel? Ada banyak, tetapi saya paling teruja dengan sesuatu yang sangat penting dalam badan kita, iaitu sel dan terapi sel stem yang bagi saya seperti mencipta semula kehidupan. Apabila umur anda meningkat, anda sebenarnya kehilangan potensi untuk menghasilkan sel stem baru. Dan sel stem menghasilkan sel-sel baru dalam badan anda yang diperbaharui setiap hari, setiap jam. Dan ini menyebabkan kemerosotan tisu anda, malah otak anda. Jadi saya rasa cabaran paling penting adalah untuk menangani penuaan badan kita tetapi terutamanya otak kita yang sebenarnya adalah keupayaan kita untuk berinteraksi dengan persekitaran. Dan anda melakukannya melalui terapi oksigen hiperbarik. Jadi bolehkah anda ceritakan tentang perkara ini? Saya boleh beritahu anda bahawa ini sebenarnya adalah teori yang sangat lama yang dibangunkan sejak abad ke-17 dan diperbaharui serta dipulihkan oleh seorang profesor Israel yang cemerlang bernama Shai Efrati. Beliau mengajar di Universiti Tel Aviv tetapi beliau terutamanya mempunyai pusat perubatan hyperbaric terbesar di sini, di Israel, di tengah-tengah negara ini. Jadi ini adalah pusat yang terbesar. Yang terbesar di seluruh dunia. Dan ia bukan sahaja pusat yang paling besar dari segi fizikal. Ia juga mempunyai protokol yang paling maju. Kerana yang penting ialah cara anda melakukannya. Bukan hanya dengan peralatan, kelengkapan, pasukan dan sejauh mana anda dilatih. Ada orang yang cuba menjual perubatan hyperbaric. Seolah-olah ia ialah penyelesaian kepada masalah penuaan kita. Tetapi mereka tidak menghormati protokol ini yang benar-benar unik. Jadi bagaimana ia berfungsi? Jadi pertama sekali, ia agak mencabar kerana anda perlu serius. Ia adalah sesuatu yang saintifik. Anda perlu hadir secara fizikal selama beberapa minggu, biasanya boleh jadi 3 bulan, untuk mengarahkan badan anda supaya mengubah cara ia menghasilkan sel stem.
Anda perlu berada setiap hari dalam persekitaran hyperbarik. Maksudnya tekanan itu bukan tekanan biasa di paras laut yang kita tahu, tetapi tekanan atmosfera yang Anda akan alami. Tekanannya sebenarnya 2 kali lebih tinggi, seperti jika Anda berada 10 meter di bawah paras laut. Baik. Perkara kedua ialah anda perlu menyerap sejumlah besar oksigen selama 2 jam. Jadi, 100% oksigen melalui topeng. Dan kemudian anda bergilir-gilir 10 minit dengan oksigen, 10 minit tanpa, hanya udara biasa di dalam kabin. Dan badan anda menganggap ini sebagai situasi krisis. Badan anda fikir bahawa anda berada dalam suasana yang kekurangan oksigen. Dan untuk bertindak balas, badan anda menghasilkan sel stem secara buatan yang akan membantu anda memulihkan secara beransur-ansur tisu-tisu yang telah terjejas. Dan tisu-tisu itu boleh berada di dalam otak anda. Otak juga mempunyai tisu, bukan hanya pada kulit anda. Jadi ia memang menakjubkan, teknologi yang sangat hebat. Jadi tekanannya berbeza apabila anda menjalani rawatan seperti ini. Jadi ia meremajakan sel-sel anda, tetapi ia juga membantu anda mendapatkan lebih banyak sel stem. Sebagai contoh, bagi mereka yang mempunyai luka, contohnya luka kronik, yang sering berlaku apabila anda semakin berumur dan mungkin anda terjatuh lalu mendapat luka yang lambat sembuh berbanding ketika anda masih muda, terapi ini memang sangat membantu. Ia sememangnya isu utama. Ia adalah luka itu sendiri. Dan ada luka yang boleh dilihat dan luka yang tidak boleh dilihat. Dan terapi ini berkesan untuk kedua-duanya. Sekarang, luka untuk sembuh memerlukan oksigen. Dan jika anda mempunyai kurang oksigen dalam badan anda sebenarnya boleh membawa pesakit ke satu keadaan di mana ia tidak akan pernah sembuh. Dan ini anda boleh lihat dalam kes diabetes, dalam masalah vaskular. Jadi sebenarnya, saya bukan sebahagian daripada syarikat ini. Saya cuma orang yang mencubanya secara saintifik. Saya sendiri melalui protokol itu untuk lebih memahami kerana saya benar-benar terpesona dengannya. Saya faham bahawa ia benar-benar berfungsi dalam penjanaan sel stem yang bergantung kepada oksigen dan ia benar-benar menyembuhkan orang. Dan di Israel, untuk 16 indikasi termasuk diabetes dan juga luka selepas pembedahan, anda boleh mendapatkan semuanya ditanggung oleh jaminan sosial. Anda tidak perlu membayar untuk rawatan itu kerana ia telah terbukti sepenuhnya. Ini juga unik di Israel kerana anda boleh mendapatkannya diinsyuranskan di sini. Jadi itu memang menakjubkan. Teknologi masa depan yang luar biasa. Dan Anne Berry, Ketua Pegawai Eksekutif iCare Innovation. Terima kasih kerana bersama saya hari ini. Terima kasih. Sekarang, bagaimana jika masa depan pemulihan kelihatan lebih seperti bilik permainan berteknologi tinggi daripada Watt Hospital di Beit Blev di Israel? Pesakit warga emas yang sedang pulih daripada lumpuh dan kecederaan teruk menggunakan sistem terapi berkuasa AI, set kepala VR dan teknologi interaktif yang direka untuk membina semula badan dan minda. Saya pergi melawat salah satu fasiliti mereka di Rishon LeZion di tengah Israel dan bercakap dengan salah seorang pesakit di sana yang menggunakan teknologi canggih ini. Jadi ini adalah senaman yang sukar untuk anda. Semuanya nampak mudah. Tetapi kami berada di sini di Beit Baalef. Ini adalah salah satu daripada rangkaian rumah warga emas dan hospital pemulihan yang sedang mengorak langkah ke masa depan. Mereka menjaga datuk nenek kita, ibu bapa kita, adik-beradik kita dengan teknologi masa depan. Jadi, mari kita lihat apa yang mereka sediakan untuk kita. Saya di sini bersama Richard hari ini. Dia adalah salah seorang pesakit di Beit Balev. Jadi Richard, bolehkah anda ceritakan kepada saya apakah inovasi yang mereka ada di sini untuk membantu anda pulih? Kami mempunyai banyak inovasi. Salah satu inovasi yang paling penting ialah yang berada di belakang kami dengan sebuah kamera dan skrin besar. Pada skrin itu terdapat 2 butang di sebelah kiri. Anda akan melihat seseorang melakukan senaman dan di sebelah kiri anda, kita perlu melakukan senaman yang sama. Jadi pada asasnya, ia adalah satu sistem yang memberitahu anda jenis senaman yang perlu anda lakukan untuk pulih. Ya, betul. Baiklah, jadi mari kita lihat bagaimana ia berfungsi. Okey. Okey, jadi di sebelah kiri sini kita dapat lihat seseorang sedang melakukan senaman dan menunjukkan cara melakukannya.
Ya, dan kemudian di sebelah kanan kita dapat lihat awak Miki di screen. Awak sedang melakukan senaman yang sama, tetapi ia memeriksa sama ada awak melakukannya dengan betul atau tidak. Dan awak nampak ia masih ada di situ. Dan sekarang ia sedang membetulkan awak. Jadi sekarang awak telah meningkat dari 46% ke 100%, 100%. Tepat sekali. Program itu dirancang khas untuk dia, terutamanya untuk dia, untuk masalah motor dia dan kelemahan pada anggota atas serta kaki dia. Dan dia berlatih program itu hampir setiap hari selepas dia menjalani fizioterapi rawatan tersebut. Jadi apabila Richard datang ke hospital, dia hampir lumpuh pada keempat anggota badannya. Dia hanya mempunyai sedikit pergerakan dan semua pergerakannya tidak terkawal. Sekarang dia boleh berguling di atas katil sendiri, dia boleh bangun sendiri, dia sudah mula berjalan. Dengan bantuan alat berjalan dan semua pergerakannya benar-benar semakin baik. Dan itu bukan satu-satunya inovasi di sini di Beit Belev. Selain sistem ini yang memfokuskan pada fisioterapi dan membantu pesakit kembali sehat, terdapat juga satu sistem, Cognishine, yang memelihara kesihatan mental mereka. Ia adalah platform terapi digital yang membolehkan ahli terapi mencipta latihan kognitif, pertuturan dan komunikasi yang diperibadikan, membolehkan pesakit melengkapkan sesi latihan interaktif dari jauh, sementara kemajuan mereka dipantau secara masa nyata. Selain itu, mereka juga telah memperkenalkan set kepala VR dalam sesi terapi pekerjaan mereka. Bukan sahaja untuk senaman, tetapi juga untuk membolehkan pesakit yang mempunyai masalah mobility dan pesakit yang tenat mengembara ke seluruh dunia dan memenuhi impian seumur hidup dari katil hospital mereka. Kami menggunakan teknologi VR ini untuk rawatan terapi. Dan ada seorang pesakit, seorang wanita yang agak murum dan kami tunjukkan kepadanya menggunakan teknologi VR bandar asalnya. Dan beliau sangat teruja, beliau sangat emosional dan kami semua menjadi emosional. Kami tidak dapat berdiam diri melihat beliau menangis dan teruja dengan lawatan yang boleh beliau alami. Teknologi pada pendapat saya ia memang sudah ada. Tetapi kadang-kadang ia terasa sangat jauh bagi mereka kerana kebanyakan mereka tidak membesar dengan teknologi. Jadi ia seolah-olah satu peluang untuk mereka, anda tahu, untuk menjadi sebahagian daripada sesuatu dan melihat bahawa ia bukan hanya untuk orang muda sahaja. Ia juga untuk mereka. Ia tidak begitu menakutkan. Sebenarnya ia menyeronokkan. Dan tidak lama lagi kami akan membuka bilik interaktif imersif pertama untuk warga emas di sini di Beit Belev di Rishon LeZion. Ruang deria multiaktif yang akan menggabungkan pergerakan, emosi dan akan membawa aspek lain serta manfaat lain daripada teknologi ini. Dan semuanya sudah tentu akan dibina dan disesuaikan dengan pesakit oleh ahli terapi kami. Ia bukan sekadar teknologi semata-mata. Untuk pesakit seperti Richard, Beit Belev telah menjadi penyelamat. Kini sudah 2 bulan sejak anda lumpuh sepenuhnya. Ya. Awak rasa ini membantu? Aduh, sekarang mereka buat keajaiban. Memang satu keajaiban yang mereka lakukan. Sudah tentu, kami doakan Richard cepat sembuh. Sekarang, bagi berjuta-juta orang yang bergantung pada ubat suntikan, kehidupan harian tidak terhenti di farmasi atau peti sejuk. Ubat-ubatan dibawa ke tempat kerja, sekolah, perjalanan, aktiviti luar, dan kemana sahaja kehidupan berlangsung. Kini, haba, cahaya matahari langsung, kereta, beg, dan persekitaran yang berubah-ubah boleh menimbulkan kebimbangan sebenar bagi mereka yang cuba melindungi ubat-ubatan yang mereka perlukan. Inilah Temperaments, penyelesaian yang praktikal dan mudah dibawa untuk kehidupan seharian. Jadi untuk maklumat lanjut, saya kini bersama Brenda Zeidling. Anda ialah Naib Presiden Pemasaran di Temperaments. Terima kasih banyak kerana bersama kami hari ini. Bagi ramai orang, saya rasa ini kedengaran seperti masalah kecil. Tetapi ia sebenarnya memberi kesan kepada ramai orang dalam kehidupan seharian. Jadi, berapa ramai orang yang berdepan dengan isu ini setiap hari? Jadi, kami telah membangunkan teknologi untuk ratusan juta orang di seluruh dunia.
yang menyuntik ubat-ubatan seperti insulin, epinefrin, GLP-1 seperti Ozempic, biologik. Begitu banyak ubat kini disuntik dan mereka yang menghidap penyakit kronik perlu menjaga begitu banyak perkara. Tetapi mereka tidak sedar bahawa masalah yang sering diabaikan ini sebenarnya boleh memberi kesan kepada mereka dan juga ubat-ubatan mereka jika tidak dijaga dengan betul. Jadi, jika ubat tidak disimpan pada suhu yang betul, sejauh mana ia sebenarnya meningkatkan risiko komplikasi kesihatan? Jadi, orang ramai tidak sedar bahawa ia seperti masalah yang tidak kelihatan. Ia memang sangat-sangat diabaikan. Ubat-ubatan dijaga melalui penyejukan sehingga sampai ke farmasi. Tetapi apabila ia diberikan kepada pesakit di farmasi, pesakit sendiri yang bertanggungjawab menjaganya. Dan mereka tidak sedar bahawa walaupun dalam masa yang sangat singkat, jika tidak dijaga dan jika ia berada dalam suhu yang tinggi, seperti suhu tinggi yang kita alami di Israel semasa musim panas, ubat-ubatan boleh rosak dan menjadi tidak berkesan tanpa mereka sedari. Jadi, Ia bukan sesuatu yang mereka boleh lihat. adakah terdapat sebarang angka tentang berapa banyak nyawa yang anda selamatkan kerana penyelesaian anda? Jadi pada masa ini, kami memang mempunyai ratusan malah ribuan orang di seluruh dunia, puluhan ribu orang di seluruh dunia yang menggunakan penyelesaian kami. Dan kami boleh menyelamatkan nyawa orang seperti mereka yang bergantung kepada ubat-ubatan seperti epinefrin contohnya, mereka yang mempunyai alahan. Mereka menggunakan epinefrin untuk menyelamatkan nyawa mereka. Jika mereka tidak mempunyai EpiPen yang berfungsi, mereka boleh kehilangan nyawa. Dan mereka tidak sedar bahawa epinefrin, terutamanya, sangat-sangat sensitif. Ia tidak boleh disimpan di dalam peti sejuk. Ia sensitif terhadap cahaya matahari. Ia mesti sentiasa disimpan pada suhu bilik. Orang ramai keluar, mereka ada kehidupan untuk dijalani. Mereka pergi melancong. Mereka perlu sentiasa membawa epinefrin bersama mereka sekiranya berlaku apa-apa. Dan mereka tidak sedar bahawa apabila mereka benar-benar memerlukannya, jika ia tidak dijaga dengan betul, ia mungkin tidak berfungsi. Menarik terutamanya apabila saya boleh bayangkan pada masa hadapan semakin ramai orang perlu menyuntik ubat mereka sendiri. Jadi penyelesaian ini pasti akan menyelamatkan banyak nyawa. Brenda Zeitlin, Naib Presiden Pemasaran di Temperament, terima kasih kerana bersama kami. Terima kasih. Beralih daripada teknologi untuk warga emas, drone autonomi telah pun mengubah peperangan di udara. Tetapi kini revolusi yang sama telah beralih ke laut. Dan ini penting kerana ketegangan yang melibatkan Iran terus menimbulkan kebimbangan terhadap salah satu laluan perdagangan maritim paling kritikal di dunia, ya, Selat Hormuz. Angkatan Tentera kini sedang memikirkan semula cara untuk melindungi laluan air strategik dan laluan perkapalan global. Jawapannya mungkin bukan kapal perang yang lebih besar, tetapi kapal otonomi pintar yang dikuasakan oleh AI. Jadi untuk maklumat lanjut, saya kini bersama George Warner. Anda ialah pengasas dan CTO Magnet Defence. Terima kasih kerana bersama saya hari ini, George. Mari kita teruskan kerana anda sedang membina kapal laut otonomi ini dan anda mendakwa kapal-kapal ini boleh membantu membuka semula Selat Hormuz. Bagaimana anda akan melakukannya? Sebenarnya, peperangan telah berubah. Ia telah berubah dan memberikan kelebihan kepada musuh-musuh kecil yang tersebar. Mereka bermotivasi tinggi dan mereka melabur dalam jumlah besar kraf kecil yang mari kita panggil licik dan berbahaya. Di Selat Hormuz, kami memanggilnya armada nyamuk. Kapal-kapal ini berharga antara 20 hingga 30 ribu dolar. Lengkap dengan peluru berpandu kecil, mesingan atau pelancar bom tangan. Masalahnya ialah secara tradisional, tentera laut telah melabur dalam aset yang besar, mahal dan sukar untuk digantikan. Dan aset-aset ini berada dalam bahaya besar daripada bot-bot kecil ini dengan pulangan yang sangat sedikit. Dan itulah sebabnya anda melihat tentera laut yang kuat, termasuk tentera laut AS, mengelak daripada kawasan sempit ini, di mana pergerakan mereka terhad, pilihan mereka sangat terhad, dan mereka sebenarnya akan mengambil risiko yang terlalu tinggi. Penyelesaiannya ialah apa yang sedang kami usahakan, iaitu satu pasukan yang lebih tersebar, cukup kecil untuk menjadi tangkas,
cukup menjimatkan kos untuk mampu dimiliki dalam jumlah yang besar dan pada masa yang sama cukup besar untuk memenangi pertempuran. Jadi kita tidak menghadapi armada kecil seperti nyamuk itu dengan bot yang bersaiz sama. Kita hadapi mereka dengan bot yang 4 atau 5 kali lebih besar. Dan kapal-kapal ini mampu mengalahkan armada nyamuk atau musuh-musuh kecil ini tanpa risiko kepada manusia, dengan kos yang agak rendah tetapi secara berkesan. Jadi ia tidak berubah menjadi pertempuran seperti yang kita lihat di Ukraine, di mana ia menjadi balas-membalas antara drone mereka dengan drone kita. Itu sebenarnya telah terbukti sebagai strategi yang salah. Strategi yang betul adalah mempunyai sesuatu yang boleh menghadapi drone atau kapal kecil ini dan menanganinya dengan tegas dan berkesan. Tapi bukankah awak perlukan lebih banyak kapal seperti ini berbanding dengan kapal induk yang lebih besar? Jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Tentera laut tradisional telah melabur dalam kapal-kapal yang menumpukan banyak kekayaan, banyak kuasa dan risiko yang sangat besar. Dan mereka direka untuk lautan terbuka. Mereka tidak direka untuk perairan terhad di mana pergerakan mereka terbatas. Apa yang kami bina ialah kapal-kapal yang lebih kecil, tetapi tetap kapal-kapal yang berkuasa. Ia dipacu oleh AI, sebahagian besarnya automatik dengan manusia dalam kawalan. Maksudnya manusia boleh membuat keputusan akhir apabila melibatkan pelepasan senjata. Tetapi kapal-kapal ini laju, berkuasa dan mampu mengatasi musuh-musuh kecil. Pada masa yang sama, risikonya sangat-sangat kecil kepada mana-mana individu atau aset utama. Jadi, secara ringkas, sebab masa kita semakin suntuk, tapi anda baru saja bekerjasama dengan Hanwha Defence USA. Apa yang boleh kita jangkakan daripada kerjasama ini? Kerjasama ini adalah untuk meneroka lebih lanjut, bukan sahaja pelbagai konfigurasi kapal dan gabungan kapal serta peluru berpandu, tetapi juga sokongan logistik. Peperangan dimenangi melalui logistik dan logistik di kawasan sengketa adalah satu bidang utama. Selain itu, Hanwha adalah pembina kapal utama di peringkat global dan kami akan menggunakan teknologi serta kaedah mereka untuk membina dan membangunkan semula industri pembinaan kapal di Amerika Syarikat. Sangat menarik. Kami tidak sabar untuk melihat apa yang akan dilakukan oleh Magnet Defence. George Wallner, Ketua Pegawai Eksekutif, Pengasas dan Ketua Pegawai Teknologi Magnet Defence. Terima kasih kerana bersama kami hari ini. Terima kasih banyak. Sekarang kita beralih kepada berita teknologi tular. Anda mungkin sudah melihatnya. Anda mungkin juga membencinya. Logo baharu Spotify telah membuatkan orang di seluruh dunia marah, menyerangnya dengan hebat di dalam talian dan menuntut agar ia ditukar semula dengan segera. Untuk maklumat lanjut, saya kini bersama koresponden E24 News, Jody Nitzlewitz. Jody, apa pendapat anda tentang ikon yang hodoh ini? Sebenarnya, saya rasa ia agak kitsch, tapi saya tak akan sampai kata ia sesuatu yang traumatik atau jenayah perang seperti yang digambarkan oleh sesetengah orang. Dan seperti yang kita tahu, ia hanya sementara dan sepatutnya akan hilang dalam masa seminggu atau lebih. Ya, sebab saya masih ada lagi. Dan saya asyik fikir, ia sedang dimuatkan. Ia sedang dimuatkan. Ia sedang dimuatkan. Sebab saya ingat dia cuma satu kemas kini. Tapi rupanya bukan. Ia cuma satu logo sahaja. Ya, nampaknya ia akan hilang, harap-harap tak lama lagi. Apa-apa pun, itu bukan satu-satunya perkara yang Spotify telah keluarkan. Sebenarnya, mereka telah memperkenalkan lebih banyak ciri AI seperti untuk podcast, buku audio, cover lagu berasaskan AI dan remix. Kita akan lihat sama ada itu membawa perubahan atau tidak. Apa maksudnya? Maksudnya orang buat sendiri atau anda boleh tidak? Jadi, syarikat Spotify sendiri yang menggunakan AI untuk mencipta cover lagu. Saya tak pasti sama ada saya akan suka sebab ia bukan orang sebenar yang menyanyi. Ia adalah penyanyi AI. Jadi, itu bukanlah sesuatu yang saya minat. Tapi, setiap orang ada pilihan masing-masing. Dan satu lagi, mereka sedang mencipta sesuatu untuk peminat super. Seperti akses eksklusif kepada tiket konsert untuk peminat super. Jadi pada dasarnya, jika anda telah mendengar lagu Putus Cinta yang sama sebanyak 47 kali, Spotify mungkin akan menggunakan data itu untuk menentukan bahawa anda layak mendapat tiket Beyonce. Baguslah, dan saya rasa kita semua perlukan ini sekarang. Jadi bagaimana pula dengan perkataan disregard? Sebab saya faham bahawa perkataan ini telah hilang dari Google.
Tidak begitu. Jadi, orang ramai baru-baru ini mendapati bahawa jika mereka mencari perkataan disregard di Google, chatbot AI Google menganggapnya sebagai arahan dan bukannya mencari makna perkataan itu dan ia hanya berkata, saya minta maaf. Saya akan padamkan semuanya, bukannya hanya memberikan definisi perkataan disregard. Dan nampaknya ia melakukan perkara yang sama dengan perkataan stop dan ignore. Jadi mereka perlu atasi masalah itu. Jadi ini seperti perkataan AI untuk menghentikan chatbot. Ya. Baiklah, bagus. Jadi banyak perkataan akan hilang dari perbendaharaan kata kita dalam masa terdekat. Kemudian ada telefon baharu dan ia adalah telefon yang dibanggakan sebagai buatan Amerika. Ia adalah T1. Jadi jenis telefon apakah ini? Jadi ini adalah telefon Trump. Sudah tentu. Ya, sudah tentu. Ia berwarna emas dan dilengkapi dengan Truth Social yang telah dipasang siap. Sudah tentu. Dan ia dipasarkan dengan slogan seperti direka berteraskan nilai-nilai Amerika. Apa pun maksudnya. Dan nampaknya pelancarannya agak kelam kabut. Terdapat kelewatan. Mereka sentiasa menukar spesifikasi dan ada pertanyaan tentang di mana telefon itu dibuat. Nampaknya ia tidak dibuat di Amerika, kita katakan begitu sahaja. Dan kemudian, terdapat laporan tentang kemungkinan pendedahan maklumat pelanggan daripada pra-pesanan dan juga tidak memberikan imej yang baik. Jadi ulasan mengatakan bahawa ia bukanlah sangat pesaing iPhone. Sebaliknya, lebih seperti telefon Android berwarna emas yang benar-benar mahu anda tahu ia cintakan Amerika. Sebenarnya, ia adalah, sarung emas. Maksud saya, di sinilah anda menarik perhatian saya. Jadi sekurang-kurangnya, ia berwarna emas. Selain mencuri semua data kita, sekurang-kurangnya ia berwarna emas. Terima kasih Jody Nitzolowitz kerana menjelaskan perkara itu. Dan itu sahaja masa yang kita ada untuk hari ini. Saya hos anda Nim Lakmaya. Sertai kami minggu depan untuk episod baharu InnoNation. Terima kasih kerana menonton dan semoga hari anda hebat di mana sahaja anda berada dari Tel Nitzolowitz.